Umum saja Datuk Khalid. Ada satu surat khabar nakal sikit. Dia boleh bina profil, dia boleh paparkan profil Datuk Khalid, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR. Kata bila masa Datuk Khalid ahli PKR? Saya Setiausaha Agung 14 tahun. 14 tahun. Daripada ahli itu kosong kepada 1.1 juta. Mana ahli pimpinan PKR Datuk Khalid ni? Tak pernah datang mesyuarat ke apa? Memang saya tak pernah nampak dia. Tetapi satu surat khabar nasional. Etika kewartanannya apa dia? Terutama seorang penjawat jawatan yang begitu tinggi dalam pasukan polis, takkanlah dengan senang-senang kemusiakan. Tujuannya apa? Nak membancing emosi. Sebab penerimaan dan sentimen politik di luar yang begitu tajam. Di kalangan orang yang baca surat khabar itu, dianggap semua je benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka, dia pun faham. Ya? Kerana didorong oleh kebencian yang begitu pekat, maka kemudian diluahkan kata-kata kesat. Tujuannya kepada siapa? Termasuk pada Di-Pertuan Agong. Dilucahkan dengan istilah. Sampai tahap itu. Dan surat khabar itu, ralat minta maaf atas kesilapan tidak disirajakan. Okay? Apa pilihan kita? Kalau kita ambil, tengok kerajaan yang tak menghormati kebebasan media. Bebas melapor, bukan bebas menyebarkan maklumat yang macam itu.